Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Selangor menahan seorang bekas pengerusi sebuah kuil di negeri itu kerana disyaki terlibat dalam penyelewengan dana kuil tersebut berjumlah RM50,000. Menurut sumber SPRM, suspek lelaki berusia 70-an itu telah ditahan kira-kira jam 3 petang, Khamis lepas ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Selangor. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada November 2021 dan turut bersubahat dengan seorang lagi individu yang ditahan Mac lepas dengan mengemukakan invoice tuntutan bayaran perkhidmatan konsultansi berjumlah RM50,000 bagi tujuan kerja-kerja pembaikan kuil berkenaan. Bagaimanapun, kerja-kerja tersebut dipercayai tidak pernah dilaksanakan dan hanya helah untuk mengelirukan pihak pengurusan kuil, katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Sumber itu berkata, kini siasatan tertumpu kepada kuil tersebut yang telah wujud sejak tahun 1950-an dan sumber kewangan utama kuil tersebut ialah melalui sumbangan serta derma daripada penganut agama Hindu yang beribadah di situ. Beliau berkata, siasatan turut mendapati pendaftaran kuil tersebut telah dibatalkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada Oktober 2024 dan pada masa yang sama, kuil tersebut juga didapati dibina di atas tanah kerajaan tanpa kebenaran yang sah.